Assalamualaikum para hadirin sekalian. Kami dari SMK Taman Seri Rampai ingin membentangkan infografi STEM kami yang bertajuk Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berlangsung dari 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Perang ini melibatkan lebih daripada 30 negara dan mengorbankan sebanyak 70 hingga 80 juta nyawa. Jadi, Perang Dunia Kedua memberi banyak impak kepada dunia. Seterusnya, Fasisme. Gerakan ini dipimpin oleh Benito Mussolini dan Parti Fasis pada tahun 1922 tahun. Fasisme mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Dalam fasisme, menang dalam sesebuah peperangan dalam meningkatkan imej negara. Selain itu, gerakan ini dipimpin oleh Adolf Hitler dan Part Nazi pada tahun 1933. Nazisme beranggapan bahawa bangsa selain bangsa Jerman, khususnya ras Aryan, ialah bangsa yang rendah. Hitler memulihkan imej negaranya dengan cara mengetepikan perjanjian Versailles, membina semula angkatan tenteranya serta menduduki Rhineland yang terletak di Jerman Barat. Selepas itu, cabaran-cabaran Liga Bangsa selepas Perang Dunia Pertama. Yang pertama ialah krisis Manchuria yang berlaku pada 1931 hingga 1933. Jepun menakluki Manchuria, iaitu wilayah di bawah penguasaan China. Perjanjian pelecutan senjata yang berlaku pada 1932 hingga 1934. Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Yang terakhir ialah krisis Habsyah yang berlaku pada 1935 hingga 1936. Itali menyerang Habsyah di Afrika. Menerangkan penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Jerman memulakan peperangan dengan serangan Blitzkrieg untuk menakluki negara-negara di Eropah. Antara negara yang Jerman berjaya tawan ialah Poland, Belgium, Denmark, Norway, Luxembourg, Belanda dan Perancis. Seterusnya, berlakunya pengeboman di Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 hingga Jun 1941. Pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain musnah. Serangan-serangan tersebut telah merosakkan ekonomi Britain. Selepas itu, pernyataan Itali dalam perang di Eropah. Itali sertai perang dan menjadi sekutu Jerman lalu mengisytiharkan perang terhadap Perancis dan Britain pada Jun 1940. Tentera Itali menyerang Perancis dari arah selatan, manakala tentera Jerman melalui arah udara. Akhir sekali, Jerman ke atas Rusia. Jerman melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler beringinan menguasai Rusia untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Operasi ini menyasarkan bandar-bandar utama seperti Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Kemudian ialah berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah. Yang pertama ialah kerjasama kuasa besar. Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kerjasama ini juga melibatkan Presiden Rusia Joseph Stalin. Tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan iaitu tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Kedua, keberkesanan strategi serangan. Yang pertama, kuasa bersekutu pemilitan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan. Poin kedua, kejayaan operasi pendaratan di tentera bersekutu di Normandy, Perancis menjadi contoh keberhasilan kuasa bersekutu. Yang ketiga, kegagalan operasi menawan Rusia. Serangan pada Rusia berjalan dengan lancar pada mulanya, tetapi Jerman kehilangan banyak tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Tempoh perang yang panjang mengakibatkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan yang melemahkan semangat tenteranya. Friedrich von Paulus, iaitu Jeneral Jerman, mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan beliau serta tentera Jerman menyerah, kalah di Stalingrad pada Januari 1943. Akhir sekali ialah kejayaan Operasi Pendaratan Tentera Bersekutu. Operasi ini diberi nama D-Day. Tentera bersekutu mendarat di Normandy
Perancis pada Jun 1944 tahun. Tentera Bersekutu memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang bahawa pendaratan tentera Bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya Normandy. Kejayaan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Kematian Hitler pada April 1945 tahun telah mengubah lanskap perang di Eropah. Jerman kemudiannya mendatangi perjanjian menyerah. Kala lalu berakhirlah perang yang berlangsung 6 tahun di Eropah. Baiklah, itu sahaja pembentangan infografis STEM daripada kumpulan kami. Harap para hadirin yang mendengarnya mengambil iktibar daripada pembentangan tersebut. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk hanya datang daripada saya dan kumpulan. Terima kasih kerana sudi mendengar.